Isu panas yang tengah jadi bualan sekarang, bila seorang wanita tampil dan cerita dari sisi dia sendiri. Sarah Yasmin akhirnya buka mulut. Dia kata, apa yang jadi bukan sesuatu yang dia rancang, tapi keadaan yang menghimpit. Dalam satu perkongsian, Sarah jelaskan dia tak pernah berniat untuk jadi orang ketiga dalam rumah tangga Bella Astilah dan Alif Aziz. Malah katanya, dia sendiri tak nampak apa-apa kebaikan untuk pilih lelaki yang masih bergelar suami dan ayah kepada 2 orang anak ketika itu. Dia cakap jujur, kalau fikir secara logik, kenapa seorang perempuan nak pilih lelaki yang dah berkahwin? Apa yang dia dapat? Kosong. Yang ada cuma kecaman, hukuman dan kutukan. Menurut Sarah, semua bermula bila Alif berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Sampai satu tahap, dia kata Alif pernah cuba untuk bunuh diri. Dek sebab itu, Sarah ambil keputusan untuk bantu. Dia benarkan Alif tinggal di rumahnya, bukan sebab cinta, tapi atas dasar kemanusiaan. Dia sendiri seorang ibu tunggal, ada 2 orang anak. Jadi bagi dia, mungkin dia faham rasa terdesak seorang manusia yang sedang jatuh. Tapi dalam masa yang sama, dia akui satu benda. Memiliki Alif ketika itu, saya tak dapat elak. Ayat tu pendek, tapi berat. Sarah juga dedahkan, dia sebenarnya ada hubungi Bella. Bukan untuk mencabar, tapi sebab dia nampak air mata seorang ayah yang rindukan anak-anak. Katanya lagi, dia tak pernah rasa dia mampu ubah Alif, tapi dia cuba, sekurang-kurangnya untuk betulkan keadaan yang dah jadi kusut. Dia juga mengaku dia takut dengan kifarah, takut kalau apa yang dia buat hari ini akan berbalik pada dia suatu hari nanti. Dan sekarang, bila semua benda dah terbongkar, nama dia jadi sebutan, dikecam, dihukum, dipersoalkan. Persoalannya sekarang, kalau betul semua ini bermula dari niat untuk membantu, bolehkah satu hubungan yang salah itu dianggap terpaksa? Atau sebenarnya dalam apa jua keadaan, pilihan tetap pilihan? Pendapat kau macam mana? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.